Kita ambil satu cukup. Selamat pagi guys. Seperti biasa, rambut aku gondrong. Pagi ni aku nak masak spesies ikan. Ni aku nak masak ikan apa ni? Aku tak ingat dia punya nama ikan ni. Ni aku nak masak cara yang paling mudah sekali, iaitu kita masak sup terjun. Kita gunakan apa yang ada, terutama sekali serai. Serai nanti kejap lagi aku ambil. Apa lagi yang ada di belakang? Ketumbar Jawa boleh juga. Nanti kita akan masukkan dalam sup, kita punya sup ikan kita lah, sup terjun. Oke guys, sebelum tu aku nak siang ikan ni dulu, buang sisik dah, kasih cantik-cantik, baru kita masak. Aku ada ikan ni guys. Ni. Lepas tu ada 2 ekor ikan, anak ikan kerapu. Tapi ni aku tak mau masak lah. Aku ambil yang besar-besar ni, dalam 2 ekor, 3 ekor, kita potong 2, kita buat sup. Oke guys, ikan kita dah siap di siang lah. Aku potong dah, potong 2, potong 3, jadi bagi banyak sikit. Oke guys, ikan kita dah siang, tinggal kita nak cari rempah segar di belakang, terutama sekali serai. Dan kali ini bukan aku nak campur dia dengan daun ketumbar Jawa, tapi aku nak campur dia dengan daun kantan. Daun kantan, daun dia yang muda lah, untuk kita jadikan rempah dia, supaya ada bau wangi kantan nanti. Let's go. Cuaca bagus hari ini guys. Kita cari daun kantan dengan serai. Sini aku punya serai. Ni dah. Serai aku pun dah kurang dah. Kita ambil satu cukup. Lepas tu kita cari daun kantan. Kita cari yang muda lah. Ni aku ikut. Kita ambil satu cukup. Okay guys, aku punya rempah-rempah segar bermutu dari ladang ada 2. Daun kantan dengan serai. Daun kantan ni aku terinspirasi dari video-video masakan Abun Bilun. Asal dia masak ikannya, dia mesti guna daun kantan. Jadi aku nak cuba juga macam mana rasa dia masak ikan dengan daun kantan ni. Untuk sup kita ni, kita tak perlu banyak bahan. Sebab kita nak buat sup terjun saja. Ringkas dan cepat. Kita masukkan minyak dulu. Tak perlu banyak. Kita nak buat sup. Aku akan bagi dia juga bawang putih lah, ada bawang putih dalam 3 ulas macam tu. Sebab kalau sup ni dia kena ada bawang putih. Serai kita ketuk je. Daun ni nanti last sikit lah kita bagi dia. Terus masukkan air. Dengar bunyi desiran dah.
Oke, cukup. Kita masukkan air dah guys. Itu kita masukkan perasa, siap-siap. Tapi sebelum tu aku nak masukkan ni daun kantan. Ni. Bagi dia harum. Jangan lupa kita letakkan garam juga guys. Jadi kalau sup ni dia biar macam mana pun dia kena ada rasa masin. Terasa dulu. Wih, sedap guys. Harum lah. Tidak sia-sia guys aku coba daun kantan tu, memang wangi. Memang aku dah rasa tadi di awal tadi memang tidak sia-sia lah, memang ianya cukup wangi. Daun dia tu digunakan, daun dia pun boleh, apalagi umbut dia pun boleh, bunga dia patah lagi lah. Kalau pokok kantan ni, dalam pokok dia tu semua boleh dikirakan semua berguna. Semua boleh dijadikan rempah segar lah. Umbut dia, lepas tu bunga dia dengan daun dia. Tapi dia banyak boleh diolah lah. Kalau daun dia ni khas untuk rempah boleh lah. Ianya tak boleh dimakan. Tak boleh lah sebab ianya keras. Kalau umbut dia dengan bunga dia, yes, boleh dimakan. Kita tunggu kita punya sup ni mendidih dulu, baru kita masukkan ikan dia satu persatu nanti. Sebab ikan tak lama. Ikan tak lama kalau kita masak sup ni. Sebelum aku terlupa guys, aku nak bagi dia asam jawa sikit. Bagi dia ada rasa masam-masam. Bau dia harum. Nampak macam tak menyelerakan, tapi bila rasa, wah, nikmatnya. Okey, tak lama lagi kita akan letakkan ikan dah. Tunggu dia menggelegak sikit. Okey guys, sup kita pun dah menggelegak. Masa untuk itu masukkan ikan dia ni. Masukkan kepala dia ni dulu. Wow. Masak ikan tak perlu lama. Ikan dia ni masih baru juga sebenarnya. Waktu kita ya sesuai untuk dijadikan sup. Kita tunggu nanti kalau mata ikan dia ni dah putih, itu tandanya dah masak. Jom guys, kita tengok dia sekejap. Sikit lagi ni mata dia pun nak menjadi putih dah. Okey guys, aku punya sup terjun. Ikan apa aku pun tak tahu. Aku lupa nama ikan itu. Ikan kerisi tak silap aku. Ikan kerisi. Betul lah, ikan kerisi. Dengan warna dia, warna merah-merah jambu sikit. Lepas tu mata dia besar. Sisik dia memang ni lah. Sisik dia memang banyak. Aku rasa aku punya sup terjun ni
Mungkin dah masak. Jom guys, kita tengok dulu. Harum bau dah. Ini dia. Mata dia dah putih dah. Itu tandanya dia sudah masak. Ikan. Mata dia dah putih, tengok. Jadi aku punya sup terjun ni sudah diisytiharkan masak. Sup terjun ikan kerisi. Sup terjun ikan kerisi. Dia dah lama tak terjun dalam periuk, jadi kali ini aku terjunkan di dalam periuk. Aku punya sup ni pun dah masak. Jadi kita nak teruskan kita punya aktiviti hari ni. Kita punya rutin biasa hari ni, sebab hari ni hari Isnin, budak-budak pun sekolah. Jadi kita kena teruskan tugas dan tanggungjawab. Okey guys, apapun, terima kasih kerana menonton. Selamat menjalani kehidupan yang gembira dan sempurna. Okey guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sayang buat semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel. Bye bye.